Allah ya Allah ya Rahman Allah ya Karim Allah ya Allah Allah ya Rahman Allah ya Rahim Allah ya Karim Ya Allah Bismillah Sound check one Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Summa alhamdulillah Alladhi khalaqal insan وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah, Engkau saksikan perhimpunan dan pertemuan seluruh umat, Ya Allah. Kami sedang, hati kami bagaikan dihiris. Hati kami bagaikan terburis kerana ditinggalkan oleh kekasih hati. Setelah satu purnama lengkap sempurna, kami dibasuh, kami dicuci, kami ditarbiah, kami diangkat darjat, kami dibalut, kami diselimut, kami diberikan kerahmatan, kami diberikan janji keampunan dan kemenangan, Ya Allah. Setelah kami selesa, setelah kami bahagia dengan tahajud dari permulaan pagi sampai ke penghujung malam witir, Ya Allah, tanpa gagal 30 hari 30 malam sah pada setiap masjid dan surau sehingga melimpah, Ya Allah, bahagia umpama di syurga. Tapi segalanya hanya tinggal kenangan. Saat dan ketika ini kami sudah ditinggalkan pergi kurang lebih 20 hari ataupun masuk minggu yang ketiga. Assalamualaikum Muhammad. Ramadan pergi bersembunyi di sebalik lipatan masa dan usia. Yang saya muliakan pimpinan surau SDJ Surau Diri Jumaat, alhamdulillah. Pimpinan Tuan Imam, jawatan kuasa, seluruh tuan-tuan pegawai, seluruh pimpinan jawatan kuasa yang merupakan pendidik yang menjadi tulang belakang, pemegang benteng panci-panci Surau Diri Jumaat. Assalamualaikum Muhammad, agar tidak runtuh dan roboh. Semoga diberikan kekuatan dan diberikan perlindungan kepada Tuan Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Mudim. Ada Tok Mudim? Tok Mudim tak main sebab ada sunat orang tadi. Tok Qadi dan Tok yang suatu dengannya. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas ruang yang Allah takdirkan pada masa dan hari ini. Allah letak dan Allah gerakkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang. Whatever comes from Allah is the best. Apa yang Allah letak, apa yang Allah takdir, apa yang Allah catur dan atur, itu pasti yang terbaik dan pasti termanis daripada Allah. Pada malam ini, Ustaz Manis bersama Surau Diri Jumaat. Masya Allah, macam ni. Okay, cara intro mukadimah tu dia mesti ada kambing golek malam ni, paling kurang. Dia punya level mukadimah tu macam ala-ala macam ada kambing golek lah. Okay, lupa nak tanya tadi, ada ke tak ada? Kalau tak ada, dia punya cara intronya berbeza. Okay, macam tu. Okay, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya muliakan, insyaAllah. Untuk mengangkat sebuah tajuk yang bagi saya sangat besar dan sangat berat. Tuan-tuan, dalam hidup ini
Antara benda yang paling sakit, tuan-tuan, dalam hidup manusia, kira-kira tuan-tuan faham elok apa yang saya nak sampaikan sebagai mukadimah ni. Ni nak masuk tajuk ni, enjin turbo. Antara benda yang paling sakit dalam dunia, yang pertama sakit apa? Sakit nak beranak. Sakit ibu mengandung, nak melahirkan. Dihiris, dipotong, dicucuk, dibelah, digunting, dipisau. Jika dikumpul dan dihimpun seluruh intan dan permata, tak dapat nak ganti, tak dapat nak bayar sakitnya ibu mengandung. Kan ibu kan? Kan. Saya faham sangat perasaan ibu. Memang tak dapat nak bayar. Satu, sakit yang paling sakit. Yang kedua, sakit yang paling sakit di dunia ialah sakit ketika bersunat. Ya. Sebab apa sakit bersunat? Sebab mana ada orang sanggup buat kali yang kedua, memang sakit. Cukuplah kali pertama. Kalau kali kedua, mungkin tak ada langsung. Hilang terus. Benda nak guna lama. Muslimin dan muslimat. Itu sakit yang kedua. Sakit yang ketiga, tuan-tuan, ialah sakit bila kita merindui orang yang telah pergi. Setuju? Orang yang pernah bela, pernah jaga, pernah asuh mak dan ayah dia, sehingga ayah dan mak akhirnya pergi. Saudara Muhammad, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang ada pengalaman YTJT, yang tahu je tahu, siapa yang pernah berpengalaman menjaga ibu dan ayah yang sama ada ayah sendiri ataupun ayah mertua, sehingga mak dan ayah itu, tuan-tuan, akhirnya gugur rebah menghembuskan nafas terakhir di atas ribaan kita sendiri. Bila mak tak ada apa lagi, kalau mak tu pergi dalam bulan Ramadan, maka Syawal dan Hari Raya itu tidak bermakna. Kenapa kita boleh balik kampung, tuan-tuan? Sebab selagi mana ada mak, ada tok, ada ayah, Hari Raya itu bermakna. Tapi bila Allah angkat mak, ayah, tok, wan, Hari Raya is nothing. Setuju? Punca puasa kita boleh balik kampung sebab ada kampung. Di kampung itu ada mak ayah. Tapi bila mak ayah tak ada, hilang segala erti nikmat Hari Raya. Poin yang saya nak bagi tahu, tuan-tuan, jika sakit merindui orang yang telah pergi, yang tak dapat nak diganti, yang tak dapat yang dibayar dengan duit, saudara Muhammad, maka tuan-tuan, merindui Ramadan yang telah pergi, bagi saya ada satu benda yang sangat sakit. Walaupun kita tahu Ramadan itu pasti akan kembali, tetapi Ramadan itu belum tentu milik kita lagi, walaupun dia pasti akan kembali. Maka tajuk kita pada malam ini, saudara puan, adalah ujian sebenar, the real test, the real examination. Tuan-tuan, kalau dalam pasukan bola sepak, jika kita nak tengok dalam pasukan bola sepak, tuan-tuan, satu perumpamaan yang kita boleh buat, selagi mana ada coach depan mata, takkan teruji hebatnya seorang player selagi mana coach ada depan mata. Tapi bila coach itu dia ajar dan dia didik, dia train, tuan-tuan, nak tahu kita ni hebat tak hebat, tengok bila jurulatih dah coach dah tak ada, baru kita tahu ilmu yang ditinggalkan selama ini berguna ataupun tidak. Anak-anak, tuan-tuan, nak tahu hebat tak hebat, jangan tengok ketika mak ayah ada depan mata. Nak tahu anak tu hebat, soleh atau tidak, tengok ketika mak ayah yang tidak ada depan mata, baru kita tahu teruji sebenar mak berjaya didik anak tu, adakah dia betul-betul soleh ketika mak ayah tidak ada depan mata. Yang ketiga, seorang anak pelajar di sekolah belum tentu baik, belum tentu taat, belum tentu hormat, belum tentu baik dan soleh selagi mana cikgu ada depan mata. Tapi bila cikgunya sudah tiada depan mata, baru kita tahu level soleh atau tidak budak itu bila cikgu tak ada depan mata. Setuju? Poin saya, tuan-tuan, di sepanjang 30 hari kita bersama dengan Ramadan, ketenangan yang ku cari. Macam ni. Tu saya kata, level malam ni, level kami boleh. Tak ada pakai cewa. Walaupun ganti dah sebenarnya. Muslimin dan muslimat, saya nak beritahu bahawa selama ni kita rasa kita baik, selama ni kita rasa kita hebat, selama ni kita rasa kita kuat, boleh bangkit jam 5 pagi, 5:30 pagi. Tetapi
pada tempat 21 Mac 2026 sebenarnya tuan-tuan. Di situ teruji adakah berjaya kita dididik dan diproses selama 30 hari 30 malam. Tuan-tuan dan puan-puan, bermula pada subuh 21 Mac baru ni 2026. Itulah ujian sebenar siapa kita. Jika pada 1 Syawal subuh kita 6.30, subuh kita 6.45, subuh kita 7, bagi saya Ramadan dengan kita fail and gagal. Tetapi pada malam raya ketika takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam raya takbir dialunkan terkumpul soft sama macam mana tarawih pada malam pertama. Bagi saya Ramadan itulah proses kita berjaya. Maka tuan-tuan layak pakai baju raya 7 pasang sehari semalam. Jika itu KPI yang kita dalam. Tetapi bila Ramadan semakin pergi dan habis dah masuk berapa Syawal, minggu ketiga Syawal, ada dalam kalangan kita yang belum mula, berapa hari lagi nak habis puasa 6, tak banyak dah Ustaz. 6 hari saja lagi. Sedangkan Ramadan, sedangkan Syawal semakin menghujung. Macam mana nak puasa Ustaz? Sebab open house daripada sebelum subuh sampai selepas. Lagi mana mata tak kejam, mulut tak kejam. Muslimin dan muslimat saudara Muhammad, maka ujian sebenar kita adalah bila Ramadan pergi, nak tahu adakah kata orang counting dan orang taping, how can we sustain and how can we maintaining? Bila mana push, bila mana ayah mak tiada depan mata, adakah kita mampu bangkit solat tanpa diarah, tanpa disuruh? Itu kan selama hampir 3 minggu Ramadan pergi, di mana status iman kita? Di mana status Quran kita? Dah berapa juzuk, dah berapa ringgit infak dan sedekah yang kita telah berikan sepanjang 3 minggu Ramadan. Ya Allah, aku hilang. Aku rindu diriku yang dulu. Aku rindu diriku pada bulan yang lalu. Ya Allah, kembalikan. Muslimin dan muslimat, maka sekali lagi, ujian iman sebenarnya memang terletak bila mana Ramadan telah pergi. Termasuk saya yang berkata-kata, sebab selama ini kita rasa ringan untuk beribadat, sebab kita berada dalam circle dan vibe. Sebab tu orang kata tuan-tuan, puasa 6 hari adalah lebih mencabar dari puasa 30 hari Ramadan. Setuju atau tidak? Sebab apa? Sebab ketika tu 30 hari 30 malam, walaupun 30 hari kita berpuasa, lebih ringan dan lebih mudah untuk kita komplit. Sebab semua orang tiada makan, tiada gangguan, tiada godaan, tiada hasutan, diikat iblis dan syaitan. Maka kita mampu bertahan 13 jam 57 minit. Kita mampu bertahan. Tetapi bila masuk Syawal, open house bermula sebelum subuh sampai nak masuk subuh esok. How can we, macam mana nak bertahan? Bila mana depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, ngap, selagi mana, sebagai apa saya sebut tadi, selagi mana mata tak pejam, mulut tak pejam, macam mana kita nak mempertahankan hanya just only 6 days. If 30 days, you can make it complete, mission accomplished for 30 days. How can we maintain? Hampa macam mana nak buat hanya 6 hari? 6 hari. Tuan-tuan, 30 hari tanpa godaan. Tapi 6 hari penuh godaan dan dugaan, hasutan dan cabaran. Kenapa? Makanan. Rupanya tuan-tuan, selama ni kenapa kita rasa kita ringan untuk bangkit beribadat dalam Ramadan? Maintain mempertahankan 23 rakaat ataupun 11 rakaat tanpa gagal. Sebab apa? Sebab tiada Allah angkat rehat, Allah angkat lena, Allah angkat cakap, Allah angkat makan. Bila 4 ni kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bila manusia berjaya mengurangkan 4 benda dalam hidupnya, darjah, position and kedudukan dia di sisi Allah akan terangkat dan tertinggi. Menghasilkan perkataan Syala, menghasilkan perkataan Syawal. Maka tuan-tuan perempuan, itulah tutup saya pada malam ini. Macam okey, muslimin dan muslimat rahimahumullah. Okey. Apa yang saya nak bawa perbincangan kita malam ni, tuan-tuan? Jadi mukadimah nak apa? Kita sedang berada di
medan ujian sebenar. Apabila kos kita yang bernama Ramadan telah pergi meninggalkan. Sekarang yang ada dengan kita hanya pesanan, tinggalan, azimat. Seumpama seorang suami yang nak bertugas di perbatasan sebagai seorang semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Bayangkan kita berkahwin dengan seorang tentera yang bila masuk malam raya Allah takdirkan kena bertugas. Apa kata seorang suami yang akan bertugas di LNG, di pelantar minyak, di Selat Hormuz, di mana? Di kamp tentera Lebanon Malban 85013 yang akan dihentikan perkhidmatan mereka, tuan-tuan. Anggota tentera yang ditempatkan di perbatasan, yang setahun tak boleh balik ataupun 11 bulan tak boleh balik. Apa pesanan pada isteri? Apa pesanan pada isteri pada malam terakhir sebelum suami pergi meninggalkan? Wahai isteriku, wahai isteri pertamaku, macam wahai isteriku, the only one. Abe nak pergi dah ni sebab cuti abe habis dah. Apa jawab seorang isteri? Besok abe relax. Jangan we jadi geng. Tak puas lagi hampa bersama abe. Abe. Jangan pisahkan aku dan suami. Itu luahan kita bila ditinggal oleh suami. Tapi apa daya, tugas tetap tugas. Suami yang pergi, suami yang soleh. Dia pesan apa? Wahai isteriku, abe sebelah bulan tidak bisa kembali atas dasar tugas. Maka sepanjang peninggalan abang, jagalah auratmu, jagalah anak-anak kita. Pastikan bangkit mereka dengan solat subuh berjemaah on call on time. Abang tinggalkan wasiat dan nafkah zahir. Sebab batin tak ada. Atas peti ais bawah hari 3,500 ataupun 35,000 sepanjang 11 bulan punya perbelanjaan. Maka sepanjang abang tiada, abang nak demo lagu isteri hamba, kena pastikan bahawa anak-anak laki-laki adik-adik bangkit dengan aurat, dengan solat, dengan Quran. Saudara Muhammad, selepas 11 bulan abang akan kembali. Benda yang abang akan tanya, mana auratmu, mana Quranmu, mana solatmu, mana anak, mana. Jadi tuan-tuan, bila Ramadan akan kembali, itu persoalan nak apa? Mana tadarusmu, mana solat jemaahmu? Kamu kata kamu bahagia dengan diriku, kamu kata kamu melindungiku, ternyata kamu cinta itu dusta. Ternyata kamu hanya 30 hari mencintaiku, tetapi selama 11 bulan kamu mengkhianatiku dan kamu mencurangiku. Sebagaimana Asmida mencurangi apa? Fahim. Macam tak faham kan? Saya tak faham. Tak sampai ya. Alhamdulillah. Maksudnya tak kena drama lah tu. Okay. Muslimin dan muslimat, maka apa kita nak kongsi di sini? Apa kita nak jawab daripada Ramadan ni? Apa kita nak bagi evidence dan bukti? Wahai Ramadan, sepanjang engkau pergi, kami pimpinan muslimin dan muslimat jatuh puasa surau diri Jumaat kamu tinggi Tamadila satu ini tidak pernah meninggalkan program kami pengimarahan surau dan biro dakwah kami sentiasa komited dalam menyemarakkan program pahala dan program Quranian sampai kami jemput ustaz yang paling manis di dunia tanpa sengaja. Sebab malam ni tak jemput pun tapi sampai. Nah, apa mai kata Ramadan pasti akan kalau beginilah usaha kamu wahai SDJ Taman Lela 1, maka aku bagi verify memang kamu terangkat la'allakum tattaqun, itu tercapai mission accomplished. Maksudnya tercapai matlamat dalam Ramadan la'allakum tattaqun.
Okey, muslimin dan muslimat rahimahumullah. Okey, saya nak bawa tuan-tuan untuk fokus perbincangan seterusnya masih lagi bawah tajuk besar ujian sebenar. Okey, kita nak tengok tuan-tuan bagaimana bermula sejarah hari raya. Siapakah orang pertama yang sambut baik? Di manakah masjid atau tempat pertama solat hari raya ditunaikan buat kali pertama di dunia? So malam ni all in, all out, check in, check out. Boleh? Okey. So kita masuk ujian sikit sebagai mukadimah dan saya nak bawa tuan-tuan lagi sampai ke sempadan Iran. Macam ni. Memang pun dah kenal dah kami boleh dah jawab ni. Sampai ke Iran ni takkan tak ada. Okey. So tuan-tuan, sebab kenapa saya sebut Iran bukan hanya sebab cerita panas, tetapi sejarah Parsi Iran berada dalam bulan Syawal. Siapa yang lena, memang dia lah manusia yang paling rugi. So dengar elok, muslimin dan muslimat Allah. Bagaimana saya nak bawa nilai sejarah Iran ataupun Parsi ni bermula dari bulan Syawal. So kisahnya bermula begini. Tuan-tuan, dalam masa Nabi Muhammad sebelum tu, bila masuk cerita tentang hari raya, bila masuk raya ni biasanya orang kata ada benda yang kamu jangan cek. Baju raya cek, kasut raya cek. Jangan kamu cek apa benda yang kita tak boleh cek, tuan-tuan. Yang pertama, bila masuk bulan Syawal, yang pertama benda yang kita jangan cek adalah jangan cek berat badan, kumpul naik. Okay. Hanya penceramah malam ni saja yang maintain XS. Ni baru 3 minggu. Ni dah ada lagi 87 open house. Tuan-tuan, saya kata satu trend budaya kita meraihkan raya sebulan. Dulu kita kata puasa sebulan, raya sebulan kan. Zaman dah ni raya sebulan setengah. Tuan-tuan pernah tengok jamuan Aidilfitri pada 7 Zulkaidah. Ni saya jumpa di Penang. Kalau ia pun nak buat jamuan hari raya, janganlah sampai langgar Zulkaidah. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan menggunakan istilah jamuan hari raya. Nampak tak beradab. Dalam ayat kasar, nampak sangat pelahap. Nampak sangat nak makan. Tak ada masalah nak raihkan buat jamuan kesyukuran. Cukup tulis jamuan kesyukuran. Tak payah guna Aidilfitri. Sebab dah masuk Zulkaidah. Ini saya rasa benda yang kita harus berbetul balik. Tak ada masalah nak makan tu. Tak ada masalah nak meraihkan jamuan. Tapi jangan sampai tidak beradab. Dah masuk, habis Syawal, dah masuk satu Zulkaidah, masih menggunakan jamuan raya, jamuan Aidilfitri. Tak berdosa pun kalau nak guna nama tu, tapi kurang beradab. Nampak sangat kita ni pelahap nak makan. Muslimin dan muslimat. So tidak ada masalah, proceed. Tapi kalau nak proceed buat juga jamuan tu, jangan lupa panggil. Boleh faham? Sebab saya yang berbicara dengan tu. Okey, kembali tuan-tuan. So jangan cek berat badan, apa lagi? Apa yang kita tak jangan cek? Saudara Muhammad, bila masuk hari raya bila masuk dalam kawasan Asia, kita guna nama hari lebaran. Ada orang dia tak suka, dia sensitif dengan hari lebaran. Sebab hari lebaran bagi dia tak jauh dengan hari lebaran. Apa yang lebar, perut semakin melebar. So ada orang kata hari raya ni bulan Syawal, jangan cek baki akaun, jangan cek berat badan, jangan cek darah tinggi, jangan cek kencing manis, jangan cek kolesterol. So jangan cek makan sudah. Kenapa orang ada banyak penyakit? Sebab apa tuan-tuan? Sebab pergi jumpa doktor. Kesimpulannya jangan jumpa doktor, makan sudah. Saya alhamdulillah tak pernah ada penyakit. Sebab apa? Sebab tak pernah cek. So masalah bukan sebab makan, masalah doktor. So kesimpulan, ingat maksudnya, boleh malam ni Ustaz Manis kata jangan jumpa doktor. Okay, baru kita sihat, alhamdulillah. Baru tahu tak ada penyakit. Oh, kita ada penyakit. Macam tu ayat dia. Okey, muslimin dan muslimat rahimahullah. Okey, kita nak tengok tuan-tuan bagaimana Allah berikan Ramadan. Kita nak flashback sebelum saya nak bawa tuan-tuan sejarah hari raya Syawal dan bagaimana Allah menguji ujian iman, ujian takwa bagi Nabi yang merupakan kita kata manusia pertama yang menyebabkan hari raya itu tiba. Tuan-tuan dalam sejarah. Jadi bermula dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak pernah ada hari raya
Eid al-Fitri ataupun hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha tak pernah ada dalam sejarah dunia kecuali hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang saya nak beritahu bahawa maka pembarat hargailah nikmat Idul Fitri yang Allah tak pernah bagi kepada mana-mana manusia, mana-mana zaman, mana-mana umat, mana-mana nabi kecuali kita. Kuntum khairu ummah lijat linnas. Kita lah manusia yang terpilih. We are the chosen one. Daripada zaman Nabi Adam tak pernah ada kecuali kita hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa yang telah kita capai? Kita flashback balik tuan-tuan. Dah 3 minggu kita ditinggalkan Ramadan. Kita nak cek siapa kita. Solat tahajud cek, solat subuh cek, solat jemaah cek, tadarus cek, infak sedekah cek. Nak cek hari ni setelah 3 minggu, adakah aku hilang? Sebab tu setengah surau dia buat ayat sindiran. Iklan, siap buat iklan banner. Misi mencari orang hilang. Sebab apa? Sebab dah tak nampak 3 minggu, tak nampak muka di surau. Tak 3 minggu tak nampak muka di masjid. Kepada sesiapa yang ternampak mangsa kejadian, ya, suspek kejadian, sila hubungi balai polis bergerak. Teruk sangat sampai tak tahu. Misi mencari orang hilang 3 minggu tak nampak. Sebab apa? Dia boleh raih open house daripada sebelum subuh sampai ke sebelum subuh esok. Open house kadang-kadang 17 open dia boleh pergi. Tetapi surau dan masjid yang open tanpa close, satu waktu pun kita tak boleh singgah. Tak ada masalah nak pergi open house. Itu pun satu nilai sunnah yang perlu diangkat. Wasilul arham. Nabi kata, siapa yang mendapat jemputan khusus dan dia tak meraihkan tanpa sengaja, Sallallahu Muhammad, hukumnya wajib jika ia mengelak. Hukum wajib untuk meraih jemputan jika tiada penguzuran. Tapi kalau sampai open house, Sallallahu Muhammad, dia boleh pergi sampai 17 sehari semalam. Sedangkan 5 waktu, 3 open mosque, 3 waktu open surau, dia tak boleh singgah. Bagi saya, kita telah mengkhianati Ramadan dan kita tidak berada pada Ramadan dan Syawal. Sedangkan kita kata kita telah dibasit dan diproses dalam madrasah Ramadan. Muslimin dan muslimat rahimahullah. Apa benda yang kita telah capai? Tuan-tuan, apa benda yang kita telah gapai? Apa benda yang Ramadan buat kat kita ni? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana datang yang disebut idza jaa Ramadan, ataupun disebut tuan-tuan bila datangnya Sayyidul Syuhur, datangnya penghulu bagi segala bulan, raja bagi segala bulan. Kamu tengok apa yang Ramadan telah ubah kamu, seumpama seorang menteri, seumpama seorang VIP, seumpama seorang raja yang datang ke kampung dan ke taman. Tuan-tuan bayangkan, VIP, raja, Saudara Muhammad, kepeduli yang Maha Mulia Sultan Nazrin Shah, bayangkan mencemarui sudi untuk berangkat solat Jumaat di SDJ. Sultan tak pernah sampai kan? InsyaAllah kita akan bawa. Saya juga orang istana ni. Sebab ada program Raja Muda. Program Raja Muda adalah sedikit sejarah. Saya cerita tentang bagian ini saja seringnya. Dalam program kerabat ada sedikit saya sentuh tentang kita tersebut ketika jatuhnya Sultan Mahmud 1511 Al-Mansur di tangan Al-Bukaki. Semua percaya bahawa Sultan Mahmud sudah hilang pewaris. Semua sebut Melaka sudah jatuh, hilang Kesultanan Melayu Melaka. Sebenarnya Kesultanan Melayu Melaka tidak jatuh runtuh. Yang jatuh itu tanah Melaka, tetapi warisan kepada Sultan Mahmud di bawah panji Kesultanan Melayu Melaka masih hidup, dan Kesultanan Sultan Perak adalah itulah pewaris kepada Sultan Melayu Melaka. So orang Perak tolong jaga Sultan Nazrin bagus-bagus, kerana kepeduli yang Maha Mulia adalah pewaris kepeduli yang Maha Mulia Sultan Mahmud Kesultanan Melayu Melaka. Ampun. Cuba tengok Ustaz, ikut Sultan tengok kan live mana ni. Saya rasa live malam ni, kalau Sultan tengok, paling kurang malam ni saya dapat anugerah Tan Sri, paling kurang. Oh, betul sangat bergembira. Dipuji dalam ceramah. Okey, sambung tuan-tuan. Apa yang Ramadan telah buat pada kita tuan-tuan? Yang pertama, tahajud.
Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Allah sebut dalam surah Al-Insan. Tuan-tuan, ada beberapa ta yang telah kita capai dalam Ramadan. Yang pertama tahajud, yang kedua ta'abud, yang ketiga taqarrub, yang keempat taqwa, yang kelima tadarus. 5 ta ni kita telah dapat A+, 100%, A+, mumtaz. Dari tahajud sampai ke tadarus, semua tanpa gagal. Tuan-tuan, jika ditanya makhluk yang paling gembira dengan hadirnya Ramadan, dengan makhluk yang paling bukan sengsara, tapi makhluk yang paling berduka dengan perginya Ramadan, jawapannya adalah malaikat. Sebab tuan-tuan, bila datangnya Ramadan, malaikat akan sentiasa tersenyum bila dia submit report. Tuan-tuan, amalan perbuatan kita, dia ada kaedah ulama sebut, dia ada beberapa kaedah cara malaikat submit report amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang disebut sebagai daily report, ada yang disebut sebagai weekly report, ada yang disebut sebagai monthly report, ada yang disebut sebagai yearly report. Ada amalan kita yang malaikat hantar laporan setiap hari. Ada yang dipanggil laporan mingguan, ada yang laporan bulanan, ada yang laporan tahunan. Ramadan adalah laporan tahunan. Yearly punya dikombine amalan kita sebulan, umpama 83 tahun. Itu kalau semalam dapat Lailatul Qadar, dihimpun semua amalan sebulan, dihantar kepada Allah. Malaikat sibuk menulis tanpa stop, sebab amalan kita bermula sebelum tahajud sampai ke witir, non-stop, A+. Tetapi bila sampai Ramadan pergi, apakah grade amalan kita selama 3 minggu? Nak boleh C pun tuan-tuan, saya kira Ustaz Alex Muhammad, nak dapat C level 50 pun payah. Sebab solat subuh mungkin masih ada, tapi dia tak on time, tak on call macam 3 bulan lepas ataupun 3 minggu lepas. Tahajud memang tak ada, dia akan kembali terkejut, terkencing, tidur balik. Tahajud tu tak ada. Muslimin dan muslimat, kalau saya tanya tuan-tuan, sebutkan satu-satunya bulan yang orang paling ingat. Satu lagi tuan-tuan, antara benda yang kita telah capai A+ adalah kita menunggu waktu solat. Setuju tak? Ramadan kita tunggu subuh, kita tunggu zuhur, kita tunggu apatah lagi waktu maghrib. Tuan-tuan, sebutkan kepada saya satu-satunya bulan yang orang hafal waktu maghrib masuk ke berapa? Jawapannya #sila sentak. Memang Ramadan siap dia screenshot waktu maghrib sebulan, waktu maghrib sahaja, screenshot wallpaper. Itulah kali terakhir orang hafal waktu maghrib ke berapa. Hari ni maghrib masuk berapa? Hang jangan tanya, siap tanya. Hari ni ada maghrib ke? Siap tanya pula. Bila pula orang nak ingat waktu maghrib? 1 Ramadan 1448 bersamaan 2027. Tahun depan pula orang hafal maghrib berapa. Hari ni jangan tanya. Nasib ada jam. Kalau tak ada jam, tak tahu pun maghrib berapa. Muslimin dan muslimat mukminah. Okey, kembali ya. Tuan-tuan, ketika mana Nabi, saya nak bawa perbincangan seterusnya, ketika mana Nabi telah berhijrah ke bumi Madinah. Di Mekah 53 tahun tidak ada hari raya. Sebab apa tak ada raya? Sebab amalan syariat puasa tidak dan belum diturunkan oleh Allah ketika within 53 years for the first phase. Fasa pertama Nabi hidup di Mekah 53 tahun tidak ada puasa. Tuan-tuan jangan silap, please don't get me wrong. Saya kata tak ada puasa ni bermaksud syariat Ramadan yang macam kita buat. Belum turun ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang paling kita rindu. Bila habis Ramadan, habis ayat tu, dia kadang-kadang jagang-jagang didengar. Ayat viral sepanjang Ramadan. Ketika Nabi duduk di Mekah, tuan-tuan, belum turun perintah puasa.
Kutiba alaikumus shiyam, belum turun. Sehingga jangan tanya raya, puasa pun belum ada. Cuma Nabi telah berpuasa. Tuan-tuan, puasa ni memang telah wujud sejak zaman Nabi Adam. Every single prophet dia memang pernah dan ada puasa, tetapi different way, dengan cara dan syariat ikut zaman. Tapi apa yang kita puasa ni 53 tahun belum ada. Sehingga tuan-tuan perempuan, bila Nabi mula, mau ke mana? Bergerak, wahai demi musuh negara. Akhirnya Nabi bergerak ke mana? Ke Madinah. Tepatnya pada satu hijrah. Bersamaan dengan tuan-tuan perempuan Allah SAW Muhammad, satu hijrah. Nabi bergerak dan Nabi mau ke titik dan tanah Madinah. Muslimin dan muslimat rahimahumullah. 8 Rabiul Awal bersamaan dengan satu hijrah, Nabi sampai kurang lebih hampir 10 hari. Ketibaan Nabi, arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been arrived. Selamat safely landed. Di mana? Di kampung pertama. Tuan-tuan, siapa boleh sebut kat saya? Kampung ni saya nak cerita sejarah Syawal ni, sejarah raya. Siapa boleh sebut kat saya kampung pertama yang Nabi pijak di bumi Madinah sehingga berlakunya perintah puasa dan hari raya. Kemudiannya nama kampung pertama yang Nabi sampai dalam peristiwa hijrah. Okey, tuan-tuan, kita berada dalam rancangan Ustaz tanya, Ustaz jawab. Okey, Kubah tu memang penting. Itu bukan kampung. Okey, kita sebut Kubah tu Soleh Muhammad, kawasan pembangunan masjid pertama. Ataupun kita kata mungkin lah Kubah tu, kawasan mungkin Kubah. Tapi bukan kampung. Soalan saya, kampung. Nak tahu nama kampung, dia kena nyanyi dulu. Tala'al badru alaina surah min thani wajaba syukru alaina mada'alillahi. Alhamdulillah. Itulah kampung pertama, namanya Thaniyatul Wada. Selama ni kita pergi umrah, tuan-tuan, kita tak pasti sama ada mutawif cerita, sama ada antara dua. Sama ada mutawif lena makcik cerita ataupun mutawif cerita makcik lena. Antara dua tu je. Tuan-tuan, bila Nabi sampai, belum ada perintah puasa. Apa Nabi buat? For the first day, hari pertama, for 3 days. For the first 3 days upon arrival. Selepas 3 hari pertama Nabi sampai, pembinaan Masjid Quba, Ustisah al-Taqwa. Okay, settle, dan masuk hari yang ke-12 Rabiul Awal, Nabi bergerak dari Quba menuju ke Kota Madinah. Tanah tapak Masjid Nabawi yang masih penuh dengan kubur Nasrani dan Aus dan Hazrat serta Yahudi yang lebih awal mendiami dan menghuni Masjid Nabawi. Waktu tu, bila Nabi sampai, tuan-tuan, waktu tu Islam belum berkembang, tapi ada orang Islam, tapi minoriti. Sehingga Allah izinkan yang kekuatan Nabi Muhammad yang tangan Nabi dan kemuliaan bagi Rasulullah SAW for the first phase 7 bulan pertama. For the second phase, masuk fasa kedua, for the first 7 months, untuk 7 bulan pertama, maka siap fasa pertama pembangunan pembinaan Masjid Nabawi. Bermula 12 Rabiul Awal, bermula 13 Rabiul Awal. Nabi bina, siap 7 bulan. Saya bawa jemaah umrah ni biasanya di sekolah. Sebab saya mengajar sekolah, saya guru KPM, Kapitangan Kerajaan oleh Muhammad. Dalam Ustaz Jafri, kita sebut pendakwah bebas kan, penceramah bebas, freelancer, ada sekolah sendiri, ada kompleks sendiri. Tapi saya terikat sebab saya guru mengajar. Jadi tadi pun lepas sekolah macam biasa lah, saya nak balik, esok kerja balik macam biasa lah. Muslimin dan muslimat, saya nak beritahu bahawa kadang nak sebut tentang Syawal ni, nak sembang tentang ujian iman dalam Syawal, sebenarnya kita sedang melengkapi salah satu dari bab baru sirah. Barang siapa yang mendalami sirah
dia sedang mendekati Rasulullah. Barang siapa mendekati Rasulullah, dia sedang menghampiri jannah. Maka ujian iman dalam Syawal sebenarnya, now we are going to talk about Rasulullah dalam mengenangmu. Kita sedang mengenang perjuangan Nabi. Itu saya kata dalam tajuk Syawal ni, dia all in, all out. Semua benda boleh sentuh. So kita sedang merindui air tangan Nabi, bukan hanya air tangan Ramadan. Okey, sambung. Kita sampai ke bawah ni. Duduklah. Tuan-tuan tak dapat kan? Maksudnya ceramah dah dapat. Itulah mari kita belajar kan. Okey, apa? Muslimin dan muslimat, saya rasanya dalam minggu ni kuliah saya bermula baru start. Hujung minggu ni ikut dalam jadual tu. Cuti lama lah. Tapi Allah izinkan tu lah, memang hari ni memang hari yang kosong. Memang belum bermula sebab saya di sekolah pun dah start minggu sukan. Jadi tapi itulah Allah takdirkan. Alhamdulillah rezeki tuan-tuan lah dapat jumpa malam ni. Okey. Nak asal dulu kan? Terus kan? Terus. Okey. Muslimin dan muslimat Allah. Okey, bila Nabi sampai di Madinah, okey, selesai pembinaan Masjid Nabawi, masuk tahun kedua. Okay, pembinaan Masjid Nabawi, dia melangkah masuk ke tahun kedua. Bila saya sebut tahun kedua, bermaksud fahamlah kita usia Nabi 54 tahun, 2 hijrah. Di sinilah bermula sejarah Ramadan dan Syawal. Ketika mana Nabi Muhammad Ustaz, dengan masjid Ustaz, makcik baru kalau hospital semalam. Tak pasal-pasal takut admin pula. Okey, muslimin dan muslimat, bila Nabi berada di Madinah, siap fasa pertama. Kita tak nak detail sangat. Sebab kalau nak detail secara sirah Nabi ni, memang belum kena follow saya di umrah lah. Nampak dah marketing di situ. Okey, barulah kita boleh cerita bab ni komplit di sana. Okey, bila siap, ni tak tanya lagi, di manakah lokasi kediaman Nabi sepanjang 7 bulan Nabi duduk di tapak Masjid Nabawi. Ini mungkin ada yang tahu rumah Nabi sepanjang Nabi duduk 7 bulan sementara menunggu pembinaan Masjid Nabawi siap fasa pertama. Itu tak tanya lagi. Di manakah Masjid Nabi yang asli, yang asal, yang dibina dengan air tangan Nabi? Sebab Masjid Nabawi yang mempunyai keluasan yang mampu menampung 600,000 jemaah Saudara Muhammad, yang mempunyai 250 payung Saudara Muhammad, 40 kubur, 10 menara. Tuan-tuan dan puan, itu bukan ori masjid. Jadi melalui pembersalan, renovation dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari zaman khalifah ke khalifah. Yang ori ada di mana? Biar ia menjadi tanda tanya. 99 jenayah yang membawa pada ibu. Okey, sambung kan? Okey, bila Nabi duduk di Madinah masuk tahun kedua, Nabi sedang membina, dia panggil daulah. Tuan-tuan, dalam hidup Nabi ada 2 fasa. Fasa perjuangan. Fasa pertama dia panggil fasa dakwah. Fasa dakwah ni 53 tahun. Tapi yang ni bukan gagal, tapi Allah belum izinkan. Mekah masih dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Kafir Quraisy masih pegang di mencengkam Mekah, keliling Kaabah 360. Lata, Uzza, Hubal, Manan. Nabi belum berjaya, bukan gagal. Misi Nabi mengislamkan kota Mekah belum tercapai untuk 53 tahun. Mau pindah ke Madinah, nak pindah vibe semangat baru. Sebab tuan-tuan, bila kita fail, bila kita gagal, bila kita kecewa, bila kita sedih di satu tempat, sunnah Nabi untuk kita bergerak cari mood, suasana baru. Cari fun, cari suasana, cari kawan, cari sahabat, cari yang manis-manis. Contoh lebih kurang supaya kita nak inject balik, kita nak charge balik semangat. Waktu Ramadan ni tuan-tuan sama juga. Kita perlu cari balik mood yang lama. Sebab tuan-tuan, sepanjang Ramadan kalau saya tidak tugas sebagai imam lah. Okay? Biasa kalau siapa yang faham saya, yang pernah yang tahulah tentang track record sejarah saya ni orang audio. Saya ni orang base system. Saya lah begitu. Jadi bila mana-mana saya pergi, benda pertama saya tengok sound system lah. Sebab memang tu bidang saya. Sebab saya particular sikit. Sebab teknikal ni, dia mesti supporting kepada spiritual. Islam, dia mesti dua, mesti power. Kalau hanya spiritual, technical fail,
tak sampai. Bagi saya dakwah tak sampai. Tapi tak semua orang faham bab ni. Okay, dakwah sambung. Okay. Jadi bila Nabi sampai di Madinah pada tahun kedua, Nabi sedang membina perjuangan Nabi fasa yang kedua di Madinah yang bagi daulah. Mekah dakwah, Madinah daulah pembinaan negara Islam. Sehingga tuan-tuan masuk bulan Sya'ban, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban tahun kedua hijrah, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam membawa 2 ayat dan 2 kalimat pada 2 tempat. Tuan-tuan dan puan, ayat pertama turunlah perintah tentang solawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun ayat perintah salawat dalam bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dan juga pada malam yang sama, ada riwayat kata minggu yang sama, maka turun Jibril membawa perintah, turun ayat tentang puasa pada bulan Sya'ban. Bermaksud 2 minggu sebelum masuk Ramadan, turunlah ayat, wahai umat Muhammad, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pentingnya sound system. Macam-macam bunyi dan macam-macam suara. Okay. Sebab dia, bagi saya dia mood ya, dia penting. Mood tu kena ada. Islam ni dia ada mood. Solat pun dia kena ada mood. Kan? Betul saya kata sound system memainkan peranan. Satu tadi saya dah sebut, kalau saya ada hari yang saya tak bertugas sebagai imam, kita nak bicari, kita duk round pusing kat mana masjid dan imam yang paling boleh menjentik dan menyentuh serta menyuntik sampai boleh tertitis air mata. Sound system dengan bacaan imam, dua ni mesti terbabung. Sebab tu bila kita pergi Mekah, kenapa kita pergi Mekah? Kita rindunya aku kepada bumi Madinah. Rindu sebab apa tuan-tuan? Antara benda yang paling kita rindu di Mekah adalah bacaan imam, solat jemaah. Di Mekah babnya tak sama di Madinah. Sebab kori-kori yang mungkin lebih, kita kata bukan mulia, tetapi lebih mungkin suara dan alunan solat Muhammad mungkin menang pada imam-imam di Mekah. Antara benda yang paling kita rindu nak di Mekah adalah sebab solat jemaah. Ya. Tuan-tuan, untuk rekod sekadar saya kongsilah. Di Masjidil Haram, tuan-tuan dan puan, dia punya maintenance dan sound system dia, bil untuk maintenance sebulan. Ada tak apa? Bil elektrik dan maintenance sound system sebulan. Sebulan, saudara Muhammad, berjumlah kurang lebih 12 juta Saudi Riyal yang disponsor dan dibiayai sepenuhnya oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah, duit poket baginda sendiri. 12 juta ni bukan yang terkini, berapa tahun lalu yang saya tak sempat nak cek kadar amount terkini. 12 juta tuan-tuan, duit poket sendiri. Dan di Masjidil Haram, kenapa kita boleh titis leleh air mata? Kenapa kita boleh mengemas dengan imam baca? Bukan hanya setakat bacaan imam, tetapi Masjidil Haram menggunakan, disebut sebagai sound system yang tercanggih di dunia, yang menggunakan 120 sound engineer. Maksudnya ketika imam Allah ekor dia boleh pergi kepada 7 km menggunakan 3,500 speaker jenis Sennheiser buatan Jerman. Dan sekali imam, kalau tengok dekat Sudais ataupun mana-mana imam yang angkat takbir, paling kurang dia menggunakan 12 biji mikrofon. Itu yang kita nampak, yang tak nampak di dalam bumi. Ketika sujud ada 4 kecil, sebiji itu 7,500, darat dengan 4 untuk sujud sahaja. Tuan-tuan boleh bayang, darat dengan 12, saudara Muhammad. 7,500 darat dengan 12, itu hanya kos untuk mikrofon sahaja. Sebab tu jutaan manusia bila dengarnya alunan
dia boleh pergi velocity, jarak distance antara speaker dengan speaker tu, dia boleh pergi ke 7 kilometer. Sebab tu kalau kita naik Gua Hira, dengar macam Masjidil Haram ada di belakang kita, umpama. Dia punya velocity setting, Sallallahu Muhammad, echo yang ada pada remote, nak beritahu nilai untuk memegang, nak bagi kita rindu punya pasal, itu costing dia. Sebab tu mana-mana masjid dan surau saya kata, sound system ni memang kena letak pelaburan yang tinggi sikit. Bukan sikit lah, tinggi banyak. Sebab nak pakai lama. Sebab dia memegang hati manusia. Setuju tak? Kan? Okey, sama cerita sejarah. Kat mana tadi? Itulah kelemahan jadi penceramah. Pandai mula, tak pandai berhenti. Okey, nak cari game pun kita jumpa ni. Saya stop sebelum ke 9 lah. Okey, makruh tau ceramah dengan lampak ni. Okey, hampa tak apalah, boleh lena kan. Okey, muslimin dan muslimat rahmatullah. Ketika mana Nabi sampai turunnya perintah, tak sampai nak prepare, Nabi sibuk membina masjid, Nabi sibuk membina empire ataupun khalifah di Madinah, sistem pembinaan negara Islam. Tiba-tiba turun perintah puasa. Pada masa yang sama, bila umat Islam semakin berkembang, semakin Islam semakin gugup, Islam semakin teguh, Islam semakin utuh di Madinah, apa yang berlaku di Mekah? Walan tarda anka yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kusangkakan hujan sampai ke petang. Kusangkakan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Kusangkakan Nabi Muhammad dan tak ada gangguan. Rupanya masih diganggu walaupun Nabi telah pergi ke Madinah. Nabi duduk 53 tahun, kan Nabi kan hampir dibunuh. Dah pindah ke Madinah, logik akal, selamatlah Nabi. Islam tak diganggu. Tapi tuan-tuan, itulah sifat musuh. Musuh ni, bila dia dah benci tuan-tuan, 7 betul. Orang Melayu belum gaduh. Orang Melayu kalau bergaduh, aku tak had ni kalau orang belah Kedah kan. Belah Kedah dengan Perak, dia orang belah Penang, kalau dia bergaduh, aku tak halai dunia akhirat yang kau 7 ketahunan, dunia akhirat, aku tak halai. Pada kata-kata, pinjam beras 5 kilo je pun. Tak halai dunia akhirat 7 keturunan. Tu. Orang Melayu kalau bergaduh, dia mungkin habis 7 keturunan. Muslimin dan muslimat. Bila Nabi sibuk membina empire khalifah, okay, Nabi bahagia seorang orang Islam, Allah subhanahu masyaallah, subhanallah, tidak ada gangguan. Islam di Madinah berkembang. Muhajirin, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Waktu tu Islam bahagia. Tetapi dalam pada masa yang sama, tuan-tuan, dalam dia Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan tidak pernah senang melihat kita senang. Itulah musuh. Orang Yahudi, Israel, masuk sikit nak masuk ni. So, Amerika, walaupun apa pun jadi tuan-tuan, walaupun mereka dah jadi super power dunia, tak perlu kacau titik Iran, tak perlu kacau titik Palestin, apa dah power. Memang kami akui. Tuan-tuan, memang kalau tak kena perang, kita akui. Kerana Amerika adalah super power yang memiliki kurang lebih 2,700 untuk fighter jet dan 782 untuk fighter attack Sallallahu Muhammad, yang menjadikan jika kita buat perbandingan dan pertandingan antara negara-negara kuasa besar dunia, tuan-tuan, bagi kategori tentera terbesar dan teramai di dunia, jatuh kepada negara China dengan kekuatan 2.3 juta active person anggota tentera. Kalau dari segi kategori bilangan anggota tentera, China menang. Dari segi kategori kereta kebal dan tanker, dimenangi oleh tuan-tuan Johan bagi kategori negara yang paling memiliki, yang paling kebal dari segi kereta kebal dan tanker, jatuh kepada negara Rusia. Dan Johan bagi kategori pesawat tempur yang paling canggih dan paling banyak di dunia, jatuh kepada Amerika Syarikat. Memang itu lawan dia. Tapi itu yang sifatnya Allah sebut walam tarda ankal yahud, yang musuh Islam ni, walaupun dia dah kuat, dia dah kenal, dia dah senang,
dia tetap takkan pernah senang melihat Islam senang. Setuju? Itu memang sifat Yahudi, memang sifat fitrah busuk. Nabi dah duduk di Madinah. Hak kacau pasal apa? 53 tahun. Tak cukup kalau kau sisa Nabi kami. Habis dibunuh, dibalik najis, dibalik batu. Berdoa kepada Nabi sampai tertitisnya air mata Nabi. Daripada air mata, peluh dan air darah Nabi bercantum, tuan-tuan. Sehingga terbuka kepala Nabi, menipis air darah yang atas terompah dan kasut yang Nabi pakai dalam peristiwa Taif. Cukup-cukuplah kalian mengganggu Nabi kalian. Tapi itulah musuh. Suatu orang tu tak suka kita, tuan-tuan. Tu yang saya kata tadi, 7 keturunan dia takkan suka. Hang buatlah baik macam mana pun, dia tetap akan membenci. Jika hatimu sudah hitam, dia takkan nampak lagi putihnya. Kan? Tapi kalau orang sayang cinta kita, tuan-tuan, hang buatlah salah macam mana pun, dia tetap menyayangi. Kerana aku lebih dahulu mencintaimu. Tiba. Okey, sambung. Muslimin dan muslimat rahimahumullah. Jadi bila masuk ke Madinah, dalam dia orang Abu Jahal sedang merancang sesuatu konspirasi dan komplot untuk membunuh Muhammad. Kerana Muhammad ini walaupun dia telah pergi Madinah, nampaknya orang dulu penyokong-penyokong yang Abu Jahal tak puas hati. Sebab penyokong-penyokong kafir Quraisy dulu semua cari sikit berhala, sikit Abu Jahal, sikit Abu Lahab. Tetapi bila sejak adanya Muhammad, semua pengaruh kafir Quraisy semua beralih kepada Nabi Muhammad. Sikit Muhammad, maka berdengki. Sebab kenapa? Pengaruh kafir Quraisy semakin menurun, semakin mengurang. Semua pilihkan Nabi. Sedangkan Nabi tak paksa, Nabi tak psycho, Nabi tak bayar, Nabi tak upah, Nabi tak rasuah. Nabi hanya berlari dengan doa. Dan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi hanya senyum seorang peluk. Nabi hanya belai seorang peluk. Nabi hanya peluk seorang cinta. Itulah dakwah Nabi. Sentuh, belai, dekat, doa. Bukan rasuah, bukan paksa. La ikrah fiddin. Akhirnya, tuan-tuan, tapi musuh bila mula menyerang dan komplot, maka berlakulah the first Islamic war. The first war. Perang pertama berlaku bila mana? Masuk bulan puasa. Kali pertama umat Islam berpuasa di Madinah. Nabi berusia 54 tahun. Tengah puasa, saya ringkaskan cerita. Maka komplot dan konspirasi berjalan lancar di pihak Makkah. Akhirnya kekuatan dibina dengan 700 ekor kuda, 700 ekor unta, 400 ekor kuda berjalan. Itu penting sound system. Betul tak bunyi apa? Begitu. Dia boleh request dia upon on request. Tapi itu kena main kali kedua lah. Simpan modal. Akhirnya tuan-tuan, bila masuk dalam Abu Jahal mencipta dan membina komplot untuk membunuh Muhammad, Nabi Allah izinkan datanglah Jibril dan malaikat. Wahai walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Surah Ali Imran 133. Simi dan bersemak rahmatullah. Ketika inilah Nabi telah diberikan maklumat dan pengkhabaran awal daripada Jibril. Wahai Muhammad, get ready. Musuh sedang menanti. Mereka sedang merancang sesuatu untuk membunuh engkau dan untuk melumpuhkan Islam terus dari muka bumi. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Ya illallah, la tahzan, inna Allah ta'ala. Aku tak takut. Aku serahkan agama ini bukan milikku. Agama ini milik Allah. Maka Allah yang berhak menjaga agamanya. Muslimin dan muslimat rahimahullah. Maka berlakulah ketika umat sedang berpuasa, yang ringkaskan tuan-tuan, akhirnya berlakulah perang pertama, the first war dalam keadaan umat Islam sebelum berpuasa. Bila 17 Ramadan, Nabi berusia 54 tahun ataupun 55 tahun. Waktu inilah yang dikatakan pandangan ulama dalam kitab sirah, Nabi mengangkat senjata pedang Zulfaqar yang seberat 200 kilo. Termasuk baju besi. Tuan-tuan, kalau pedang dan baju besi seberat 200 kilo, berapakah berat Nabi?
Kita nak angkat barang, divisi berat kita mengatasi benda yang kita angkat. Kan? Makcik-makcik kalau nak buat saya jadi anak angkat, saya berat 40 kilo je tahu, sajalah beritahu. Jadi makcik yang dia mau angkat saya mesti seberat 50 kilo ke atas. Boleh kita boleh angkat orang pun, betul tak? Kalau kita berat kurang, kita akan terangkat, bukan mengangkat. Jadi tuan-tuan, Nabi beratnya tidak dibincang secara khusus dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tetapi Nabi kekuatan disebut oleh tafsir sirah bahawa kekuatan Nabi bersamaan dengan is equals to 40 lelaki dewasa paling kurang. Sebab tu Nabi dalam perang Badar kita 313 versus lawan dengan 1000. Tuan-tuan faham sejarah perang Palestin dengan perang Iran sedikit kaitan, tuan-tuan. Kita tengok perang Badar sebagai reference. Perang Badar, perang yang paling tak ready. Sebab first kita kata tak ready, kita hanya menggunakan 2 ekor kuda, 2 ekor unta. Sedangkan musuh 400 ekor kuda, 700 ekor unta. Mereka main dalam keadaan niat untuk berperang. Sedangkan Nabi tak ready, hanya 2 ekor kuda. Muslimin dan muslimat Allah. Kekuatan anggota kita dan perempuan dipimpin oleh Mus'ab bin Umar dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Sa'ad al-Ansari, 3 orang pemegang panji dalam perang Badar 313. Kenapa kita perlu angkat cerita Badar ini? Walaupun peristiwa Badar, perang Badar berlaku dalam Ramadan. Puncak kemenangan syarikat tertuan, kemenangan perang Badar ini tak sampai seberapa hari. Mungkin 5 hingga 6 jam. Ada pandangan kata hanya 6 jam. Bermula waktu Zuhur dah habis. Dengan kekuatan anggota 313 lawan dengan 1000, tak ada senjata tajam. Tetapi tuan-tuan, bila Allah turunkan, sebab tu kita pernah sampai di Badar. Badar ni Nabi dari Madinah kurang lebih sejam 20 minit atau sejam setengah, 180 kilo. Dan perempuan di situ akan ada satu bukit yang tuan-tuan mungkin pernah sampai, dia panggil Jabal Malaikat. Kenapa kita kena beritahu? Di situlah punca adanya hari raya. Tanpa Badar, tanpa perang Badar, kita tak mungkin raya sampai hari ini. Maka selayaknya kita kena tahu dulu sejarah Badar, baru bincang tentang sejarah hari raya. Jadi orang yang paling layak meraihkan tuan-tuan dan puan ujian iman untuk orang yang di Badar, berpuasa, berperang, mereka bersusah payah, mereka berdarah, bukan untuk mereka. Mereka tak sempat untuk perang Badar, syahid. Tetapi raya Allah bagi, menang perang Badar, Allah bagi raya. Tapi mereka tak sempat meraya. Yang sedangkan mereka berjuang untuk kita. Jadi ujian iman sebenarnya. Umpama Tok Wan tanam buah, tanam pokok, tanam benih, Tok Wan tak sempat makan, meninggal Tok Wan. Yang sedap, yang berbuah itu pada cucu dan cicitnya. Yang teruk Tok Wan. Kita hari ini menikmati hari raya Nikmat Syawal. Bukan kita yang korban, bukan ada air mata darah kita. Kita hanya tumpang senang disebabkan perjuangan pengorbanan orang dulu. Kita hanya tumpang senang saja. Umpama macam surau ni kan. Surau ni kita datang dengan kapet, dengan ekor. Siapakah golongan orang pertama yang berjuang sampai ada kesenangan hari ini? Yang ada seperti yang kita lihat, tapi yang payah, yang sukar, yang sulit. AJK pertama cari duit. Yang terbaik muka, yang susah payah AJK. Betul tak AJK? Benar AJK? Saya sedang membela AJK tahu? Tak ada apa-apa. Zaman sekarang tak ada benda yang free, okey? Bismillah. Pramuka Ummah. Okey. Jadi ya tuan-tuan, bila masuk zaman kita bila menangnya perang Badar ini panjang cerita dia Nasib Maklim. So bila menang, saya ringkas tuan-tuan, ketika itulah Allah berikan, Allah turunkan malaikat 3000 di puncak Badar, di Badar ni. Siapa yang dia pernah sampai umrah tapi dia tak pernah sampai Badar. So next session, next series, jika Allah izinkan untuk pergi umrah, tuan tanyalah, carilah travel, ada tak travel yang ada option singgah transit ziarah Badar Makcik Nabi. Sebab tak pernah pergi, lepas dengan ceramah Ustaz Manis, rasa bermakna dan pentingnya sejarah untuk pijak
tempat yang punca puasa, Allah berikan hari raya. Menangnya Badar, ujian iman buat mereka, puasa, perang tengah puasa, perang tengah lapar. Bila sebut perang tengah lapar, hanya orang Palestin, hanya orang Iran yang memahami, kerana mereka telah melalui perang. Itu rekod sejak 7 Oktober 2023, kurang lebih yang direkodkan 72,727 yang telah bergerak syuhada. Itu yang direkodkan. Yang tidak direkod bahkan mungkin lebih. Tahun yang ketiga, sebab tu bila ditanya, tuan-tuan tengok wartawan bila dia main temumbuan anak-anak Gaza ni. Apa jawab anak Gaza? Anak Gaza dia tengah sebut, kami lapar, kami tak ada makan. Itu bukan jawapan. Tuan-tuan, Gaza Palestin ni dia dah berperang selama 108 tahun. So bab lapar, bab dahaga, it doesn't matter for us. Sebab sudah 108 tahun kami berperang sejak 1948 jatuh ke tangan negara haram Israel. Bab ni tajuk ni kena sembang lain, boleh rancang sikit. Tuan-tuan, saya nak beritahu bahawa anak Gaza bila ditanya apa yang kalian nak, jawab semua Ramadan Ramadan. Setiap mereka lebih berbahagia dengan Ramadan daripada Syawal. Sebab apa? Kalau Ramadan itu tak tiba, kami tetap lapar. Kalau Ramadan puasa tak main, kami tetap tak makan. Alang-alang lapar, biar lapar dalam keadaan kami berpahala puasa. Sebab tu ada hadis menyebut bahawa andai benar latamanna, jika benar kita tahu apa rahsia yang ada dalam Ramadan, nescaya kita akan minta Allah berikan Ramadan itu setahun. Rupanya betul, orang Gaza lebih faham. Lebih baik kami puasa hari-hari, sebab kalau tak main Ramadan pun kami tetap lapar. Muslimin dan muslimat rahimahullah. Akhirnya bila menang hari ini, hashtag ini nampak fikir ambil lagi. Okey, dan ada ayat-ayat. Okey, bila menang Badar hari ini, selamat ya Allah berkasihnya. Okey, okey, bila menang Badar pada 17 Ramadan, hari akhirnya tuan-tuan, muslimin dan muslimat, turunnya malaikat turun, betul. Saya tak tipu. Saya betul lah, malaikat turun. Okey, saya ulang boleh sekali ayat tu, boleh? Ya, ada rekaman. Oh, tahu dah turun. Ini mungkin patah-patah. Okey. Jadi bila Allah turunkan malaikat sebanyak 3,000, akhirnya kemenangan Badar tak sampai sehari. Muslimin dan muslimat, akhirnya apa hadiah Allah berikan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kemenangan hari raya Badar, Allah bagi hari raya, belum ada takbir. Kali pertama 2 Hijrah, belum ada takbir, tapi dah ada hari raya. So tajuk takbir raya sejarahnya kena sembang lagi. Tapi sejarahnya dalam bulan Syawal ni juga. Dia sebab tu kata kan, untuk kita makan kalau nak tambah, kena berhenti sebelum kenyang. Ceramah pun sama juga. Macam tu lah. Macam tu juga, okey. Okey, so sekali saya pun terkejut dah. Okey, muslimin dan muslimat rahimahullah. Okey, bila masuk menangnya Ramadan tadi, Allah berikan nikmat Syawal, datang di perkataan syala, yang bermaksud tingkat, tinggi, lonjak, angkat. Jadi Syawal bermaksud keimanan, ketakwaan, kedudukan dan amalan dan ganjaran kamu yang telah kamu lakukan sepanjang sebulan telah terangkat, telah melonjak, telah meningkat, telah terangkat darjah. Angkat level itulah yang kita sebut sebagai selama sebulan kamu perform tanpa gagal, maka aku angkat darjah kamu. Peristiwa mengangkat itulah Allah berikan nama Syawal. Itu. So mengangkat, melonjak keimanan, amalan, darjat, kedudukan. So when Allah is when Allah is upgrade, so please do not downgrade. Yang mana itu SDG saja. Allah letakkan kita tinggi, so ya Allah kekalkanlah ketinggian keimanan kami,
Tiga minggu ni mencabar ya Allah, open hati. Puasa pun tak banyak lah ya Allah. 6 hari saja lagi puasa 6. Ya Allah, adakah kami mampu untuk merempuh baki 10 bulan 10 bulan 11 hari lagi untuk jumpa pula dengan Ramadan. Adakah kami mampu bertahan? Jika Iran tanpa pesawat tempur mampu bertahan dengan drone Shahid 136, dengan drone Sijil, dengan peluru berpandu balistik Fatah tu, Fatah Amin, Amira Osman, bukan. Mula nak tahu okey, tuan-tuan dan puan, ketika mana Allah berikan Badar, menjanjikan kita boleh ambil pelajaran bahawa Badar tanpa senjata canggih, Badar tanpa anggota tentera yang ramai, tapi masih mampu bertahan kerana mereka. Kami bukan berlawan dengan tangan, tapi kami berjihad dengan iman. Oh, ayat tu tuan-tuan kena rakam. Okay, masuk sound effect sikit, bunyi-bunyi kat belakang. Nak beritahu bahawa itulah pahlawan Gaza, itulah pahlawan Iran. Kami tak ada senjata tempur halimunan, siluman, F-22 Raptor, F-35 Lightning II. Kami tak ada senjata secanggih itu, tapi kami hanya mampu bertahan. Maka hari ini terbukti selama 38 hari peperangan, 28 Februari 2026 sampai hari ini tuan-tuan, walaupun dah ada gencatan senjata, baru semalam direkodkan ataupun baru tadi direkodkan, maka Iran telah berjaya. Kami menang dengan bertahan. Sebab tuan-tuan, dalam hidup ada dua benda. Macam dalam bola pun sama. Ada masa kita menyerang, ofensif. Ada masa kita defensif, bertahan. Maka Iran tanpa senjata canggih, macam Badar tanpa senjata canggih, tapi bertahan. Tuan-tuan perempuan, hanya waman yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah yuwaffiq hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Akhirnya soalan. Oh, macam perbualan ni. Kita bawa, akhirnya tuan-tuan, bila menang ketika itu, akhirnya Allah berikan kerana kamu lawan bukan dengan tangan, tapi kamu berjihad mempertahankan iman. Layaklah kamu menang. Barulah Allah bagi hari raya Muslimin dan Muslimat. That was the first Eid. Kalau ni, itulah hari raya pertama di dunia yang disambut. Dan soalan saya tadi, di manakah solat sunat Aidilfitri kali pertama di dunia ditunaikan? Siapa boleh jawab? Hadiahnya Ustaz Anis akan pergi makan nasi di rumahnya malam ini. Walaupun tak ada open house, tak kira pernah open juga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, jawapannya, tuan-tuan pergi dekat pintu 319, ni Masjid Nabawi. Pastikan pintu tu warna purple. Masjid Nabawi dengan Masjid Haram, dia bezanya kat mana? Dari segi design dan itu confirm lah. Bezanya adalah Masjid Haram dalam dan luar, sekitar dalam dan luar adalah masjid, dalam dan luar airnya semua Zam-Zam. Tetapi untuk Masjid Nabawi hanya di dalam sahaja. So air mineral yang disediakan di luar dataran Masjid Nabawi itu bukan Zam-Zam, tapi tak salah nak minum. So air Madinah direkodkan sebagai air yang keempat terbaik dunia selepas Zam-Zam dan air tangan Nabi. Yang saya nak bagi tahu bahawa kecuali ada satu pot dan pagar di Masjid Nabawi ada air Zam-Zam disediakan, hanya kawasan itu sahaja. Siapa pernah tahu, siapa pernah sampai mungkin dia tahu lah. Dan dia tak boleh minum di situ, dia boleh tapau berbalik. Kalau Nabi Muhammad pergi dekat pintu 319 warna purple, tuan-tuan masuk akan ada semua pipe-pipe tu. Telaga dia, telaga tu tak nampak lah, dibinakan satu ruang dekat pintu, dekat lift turun bawah toilet. Di situ sahaja kawasan di luar Masjid Nabawi yang ada Zam-Zam. Tuan-tuan boleh ambil berbalik. Yang saya nak beritahu tadi, tuan-tuan melangkah keluar dari 319, kawasan Zam-Zam tadi, melangkah ke belakang, tuan-tuan pergi street, lebih kurang tak sampai 10-20 langkah, tuan-tuan akan nampak di situlah dataran masjid pertama yang Nabi tunaikan solat sunat Aidilfitri yang kali pertama di dunia, yang disebut sebagai dataran Masjid Al-Ghamamah. Al-Ghamamah ni masjid yang dibina selepas zaman Nabi, tetapi ketika Nabi solat itu ditunaikan di dataran, di tanah lapang.
Sebab tu negeri Perlis mengambil fatwa dan pandangan bahawa ni solat sunat Aidilfitri walaupun ada masjid negeri, mereka tunaikan di kawasan tanah lapang. Itu yang paling sunnah. Jadi kalau SDG 1 Taman Lela ni kod-kod nak mencipta satu kelainan dan viral, okey, carilah kawasan lapang, Musalla Rais Muhammad, tak salah. Memang itu sejarah solat sunat Aid yang ditunaikan oleh Nabi di kawasan tanah lapang Jeddah Pawi. Jadi tuan-tuan, saya kira sekali itu sahaja untuk ruang ketika ini. Kita jawab persoalan. Jadi apakah ujian iman kita? Musalla Rais Muhammad, bagaimana untuk mengurangkan makanan tapi mempertahankan amalan. Inilah yang perlu kita pertahankan. Kita tak mampu berjuang di Gaza, kita tak mampu berjuang di Pulau Kap, Iran yang baru diserang semalam oleh Muhammad, tuan-tuan. Tapi kita hanya ada surau SDG 1 ini, Taman Lela, kita ada UJK, kita ada program. Inilah aset agama kita. Tak apalah kita tak mampu bersungut di lautan dan di daratan sampai ke Gaza. Cukuplah kita bersungut dari rumah sampai mempertahankan surau kita sehingga tirisan nyawa yang terakhir. Itu sekali dulu. Tuan bertemu lagi dalam siaran yang akan datang. Tak apabila, mohon maaf ada kekurangan dan kecacatan. Ada wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Okey, habis dah. Boleh bangun, sampai nak cuba bangun, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz atas penyampaian tentang tadi. Jadi tuan-tuan, di sini saya ada beberapa soalan. Yang pertama tuan-tuan, kita masih buka perpahan baju surau